putih. Dari mana asalnya? Sebenarnya merah putih ini adalah warna dari bendera kerajaan dan empayar Majapahit. Korang tengok rakyat Indonesia, Bangladesh, Pakistan. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Nak bagi tahu saya apa pun, saya minta maaf ya. Kepada sesedara tak kira lah ya. Pakcik ini akhirnya dengan jujur mengakui bahwa Malaysia tak akan seperti sekarang tanpa bantuan besar dari orang Indonesia. Ia menyadari betapa pentingnya peran pekerja Indonesia dalam membangun berbagai bidang di Malaysia, mulai dari pembangunan gedung hingga pekerjaan rumah tangga. Bahkan, ada pakcik lain yang bilang kalau sejarah bendera Malaysia juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan besar dari Indonesia di masa lalu. Pengakuan ini menunjukkan bahwa ikatan sejarah dan budaya antara dua negara sebenarnya sangat erat. Sayangnya, baru disadari setelah banyak TKI mulai meninggalkan Malaysia dan memilih negara lain untuk bekerja. Jalur gemilang ini warna merah putih. Merah dan putih. Berselang-seri merah dan putih. Kau tak nak tahu? Warna merah putih ini ada di bendera negara kita, jalur gemilang, ada di bendera negara Singapura, ada di bendera Indonesia, ada di dalam bendera negara Thailand. Semua negara-negara di rantau Nusantara ini mempunyai warna merah putih. Dari mana asalnya? Sebenarnya merah putih ini adalah warna dari bendera kerajaan dan empayar Majapahit yang pada suatu waktu dulu menguasai keseluruhan Nusantara, wilayah kepulauan Melayu. Daripada Jawa hingga ke Sumatera, hingga ke Tanah Melayu, Borneo, ke Thailand dan di kawasan-kawasan sekitarnya. Bendera itu adalah bendera merah putih. Sebab itulah negara-negara yang berasal daripada kerajaan Majapahit ini mengekalkan warna merah putih yang membawa makna yang keramat bagi penduduk di seluruh Nusantara. Nak bagi tahu saya apa pun, saya minta maaf ya. Kepada sesedara tak kira lah ya, yang berada di mana-mana ni ya. Jangan kadang-kadang kita cakap ni, awak berasa hati ya, memang awak akan berasa hati bila saya bercakap. Tapi awak kena pekak telinga lah. Takkan semua awak betul. Bila kita cakap bab menjaga, mempertahankan kedaulatan negara, awak kena faham lah. Saya minta maaf lah. Saya pun ramai kawan-kawan Indonesia yang saya bersahabat, yang ada di Malaysia, orang Riau, orang Aceh, orang Jawa, ramai di Malaysia, orang Bugis, ramai teman-teman saya. Betul tak? Yang dah ada di sini, yang baik-baik sama kita. Jadi yang bising-bising ni, yang beberapa kerat orang, ramai rakyat Indonesia yang menghubungi saya. Dia bagi tahu jangan dilayan beberapa kerat warga Indonesia yang enggak boleh terima kenyataan masuk negara orang dengan secara legal. Ada. Tapi yang boleh terima ni ramai. Orang Jakarta boleh, orang Aceh baik tak kacau orang datang Malaysia, nampak? Dia berniaga saja. Orang Lombok ada di Malaysia. Kita kawan, I boleh berkawan. Kita bisa berkawan sama kamu. Mau berniaga, kita berniaga. Betul ya? Yang nak bergaduh, apa? Dalam semua negara mesti ada orang baik, ada orang jahat. Berapa kali saya nak bagi tahu? Nah, begitu caranya. Di pasar malam ramai jual bakso, aku pun makan bakso. Aku makan bakso. Aku makan pecel lele. Aku makan nasi Minang. Nasi Minang itu banyak-banyak itu aku pun makan. Aku pun makan. Jadi kenapa mau marah-marah? Jangan marah, saudara, kita bersaudara. Kita sama-sama Muslim. Jadi janganlah kecoh sampai baling-baling telur. Sebab rakyat Indonesia sudah lama bertapak di Malaysia. Saya akui. Kami akui. Kami akui. Keturunan yang berada di Malaysia ni berasal dari Indonesia. Tapi zaman dulu, 100 tahun, 200 tahun dulu. Keturunan Bugis. Sebab itu di Malaysia ada kampung Bugis. Ada kampung Bugis. Keturunan Jawa, ada kampung Jawa. Keturunan Aceh, ada kampung Aceh. Banyak kampung Aceh. Keturunan Banjar, ada kampung Banjar. Surah Banjar lagi, Pak. Kurang lagi. Keturunan Aceh, wang Jawa tak. Kue semangan kok, wang Jawa bocah kue. Keturunan Ponorogo, ada di Malaysia. Keturunan Minang, Madura, ada keturunan di Malaysia, Madura pun ada. Awak tengok banyak pelakon-pelakon filem Malaysia. Contohnya siapa?
ramai yang berasal dari Indonesia. Zaman-zaman P. Ramlee. Zaman-zaman P. Ramlee dulu. Tengok. Ramai daripada Indonesia. Mariam Menado berkahwin dengan almarhum Sultan Pahang dulu. Orang Indonesia daripada Menado. Kita serumpun, tetapi sama-sama saling hormat menghormati. Lombok hadir, orang Lombok ramai. Kalau kamu berada di Malaysia, kami layan kamu baik-baik aja dong, nggak marah-marah. Kamu mencari rezeki kan? Kita negara berjiran, serumpun ya. Dulu kita ada serumpun, nama dia Rumpun Nusantara. Dulu Aceh itu sudah, Aceh, Riau itu berada di sebelah Malaysia sudah. Ya, Riau, yang berada di Tanjung Pinang, di Daik, di Pulau Bintan, di Pulau Penyengat. Betul tak? Dulu dia berada di dalam kerajaan Johor. Kerajaan Johor, Pahang, Riau, Jawa Timur, ramai orang Jawa di sini. Lagu-lagu Indonesia popular di Malaysia. Lagu-lagu Malaysia popular di Indonesia. Lagu P. Ramlee, Siti Nurhaliza. Saya pergi ke Riau, saudara. Saya pergi ke Riau 4 hari, saudara. Ketika itu hari kemerdekaan Indonesia, tanggal 8 Ogos. Saya pergi hari kemerdekaan di Riau, saudara. Saya terkejut, dia menyanyi lagu apa? Lagu P. Ramlee, lagu Saloma, lagu M. Nasir, lagu Siti Nurhaliza, lagu Aisyah. Saya pun terkejut. Salam dari Jambi. Orang Jambi pun ramai di Malaysia. Riau, Bintan Timur, Sumatera, semua dalam Johor. Betul, Zul. Sebelum dipisahkan oleh British dan Belanda. Dalam perjanjian Hindia-British. British yang memisahkan negara Nusantara ni dulu. Kalau tidak, kita macam adik-beradik. Apa nak bergaduh, nak ganyang-ganyang. Salam ukhuwah Islamiah pakcik, betul. British Belanda tahun 1824. Penjajah yang pisahkan kita. Ramai orang Malaysia keturunan dari Indonesia. Dari Bugis, dari apa semua. Dari Jawa, dari Banjar, dari Aceh, daripada Jambi. Ramai, saudara. Daripada Minang. Kami baik-baik aja di sini dong. Baik aja. Kalau di Sabah, Bugis banyak. Tolonglah saudara, kita jangan sampai ada satu isu. Kita sampai mau bergaduh. Dari Mandaling, ya, dari Mandaling pun ada di Malaysia. Ada. Konsep pecah perintah untuk lemahkan kita, betul. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang paling besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Selepas India, ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Korang tengok rakyat Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan sebahagian daripada negara Arab lainnya, mereka sanggup keluar mencari rezeki di pelbagai negara. Pergilah ke Eropah, Amerika, Asia Tenggara dan seluruh pelosok dunia. Anda mesti akan melihat mereka ini kan? Mereka ni tak kisah pun apa jenis pekerjaan, sebab walau kerja sebagai seorang buruh, ianya tetap sebuah pekerjaan. Dan ramai dalam kalangan mereka pun sudah berjaya membina sebuah kehidupan yang baik di luar negara. Jadi saya nak menyerulah kepada semua rakyat Malaysia yang tak ada peluang untuk membina kerjaya ataupun mendapatkan pekerjaan di negara ini, untuk keluar merantau ke negara asing, hatta ke Afrika sekalipun, untuk mencari peluang membina sebuah kehidupan yang baik. Jangan memilih pekerjaan apa pun, selagi mana ianya halal, teruskan walau ianya sekadar pengutik buah apple. Dan yang paling penting, pergilah dengan cara yang betul, bukan jalan belakang. Tolong jangan lagi anggap yang kita ni macam standard rakyat Korea dan Eropah. Kita tak ada beza pun seperti negara miskin lainnya. Kita harus berpijak pada realiti. Apa dengan anda? Kalau anda bersetuju, kongsikan video ini
dan kasih follow 1 kali.